sebuah desa tenang bernama Matanggerdu, Bagan Serai, berdiri sebuah rumah tradisional yang syarat dengan nilai sejarah dan seni Bina Melayu. Inilah terletak di Kasih, sebuah rumah tradisional yang bukan sekadar tempat penginapan tetapi simbol kasih dan warisan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Jadi bersama saya pada pagi ini Puan Zubaidah binti Harun, pemilik terletak di Kasih yang terletak di Matanggerdu, Bagan Serai. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke homestay terletak di Kasih. Okey, jadi Puan, dah alang-alang dekat sini kan Puan? Ya. Jadi eloklah kalau saya bertanya beberapa soalan ya kan Puan? Boleh. Jadi soalan saya pada tengah hari ini, boleh tak Puan cerita sikit sebanyak tentang sejarah pembinaan terletak di Kasih ni? Okey, terletak di Kasih ni wujud ketika negara kita dilanda COVID-19. Waktu tu ramai pekerja-pekerja tidak ada pendapatan dan waktu tu juga kita tak dibenarkan keluar bekerja. Maka di situ saya pun rasa ada duit sumbangan sikit. Apa kata kita beli rumah lama kan? 2 buah rumah. Okay? Dari situ kita dapat tolong pekerja-pekerja yang tak ada kerja, yang tak ada pendapatan, dapat pendapatan pada musim COVID. Okey Puan, jadi pasal sejarah tadi saya dah tahu dah kenapa penubuhan terletak di Kasih ni. Sekarang saya nak tanya pula, apa maksud di sebalik nama terletak di Kasih itu sendiri Puan? Terletak di Kasih, daripada perkataan kasih. Kasih sayang saya kepada mak dan ayah saya yang membesarkan saya dulu di dalam rumah kayu. Okey, jadi saya buat ni adalah untuk mengimbau kenangan lama saya bersama mak dan ayah saya, besarkan saya, dan tanah ni pula adalah tanah mereka. Jadi saya buat rumah ni, saya nak apa yang saya buat ni ada sedekah untuk mak dan ayah. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di homestay terletak di Kasih, Bagan Serai. Boleh datang ke sini, siapa yang nak imbau kenangan lama kampung boleh datang dan insya-Allah selesa di sini. Terletak di Kasih, Bagan Serai. Okey, terletak di Kasih ni sebenarnya dia mula dibuka pada tahun 2019 tak buat kan? 2020 siap. So 2021 mula dibuka untuk orang ramai sebagai penginapan. Penginapan saja waktu itu, tak seperti hari ini. Hari ini terletak di Kasih menawarkan package penginapan, intimate wedding dan juga photoshoot. Jom kita masuk dalam. Boleh. Dalam sejuk lagi dah. Assalamualaikum. Wah. Jadi saya nak tanya, pada pendapat Puan lah, sebagai seorang pemilik terletak di Kasih yang merupakan sebuah homestay yang bertemakan rumah kayu, apa istimewa daripada homestay lain? Okey. Yang pertama, seni bina, kita boleh tengok kan seni bina homestay ni bercirikan banyak macam ukiran-ukiran yang cantik. Yang kat luar tadi ada tunjuk langit, tebal layar. Lepas kita tengok dia punya dinding ni hiasan daripada kelarai. Kelarai, tengok dia punya dinding ni. Okey, lepas tu lihat ni. Ini adalah tekad benang emas yang berusia 50 tahun. Dekat homestay lain tak ada benda ni. Kalau saya mementingkan penginapan semata-mata, tak ada benda ni semua. Tapi ini adalah 3 in 1. Jadi saya keluarkan semua barang-barang lama. Okey, ni bilik pengantin. Sebab apa kata bilik pengantin sini? Sebab kebanyakan pengantin yang datang, dia akan ambil gambar dari sini. Di bawah dia shoot. Okey, nampak menarik lah. View dia, view bendang. Okey, kalau duduk dalam bilik ni, memang angin banyak kat sini. Tak payah. Ini bilik nombor 2. Nama tadi. Okey, bilik ni agak besar. Okey. Wow. So bila dia ikut? Terletak di Kasih bukan sekadar tempat penginapan. Ia adalah ruang kehidupan. Tempat di mana keluarga berkumpul, generasi saling bertemu dan jiran bersilaturahmi. Oleh yang demikian, sekalung ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Puan Zubaidah selaku pemilik terletak di Kasih atas kesediaan menerima kehadiran kami untuk merakam terletak di Kasih. Terima kasih kepada TV PSS
Sekolah Menengah Abu Bakar Bakir kerana sudi menjengak Teratak Dikasih dan mengangkat martabat kesenian rumah tradisional Melayu. Terima kasih sekali lagi daripada Homestay Teratak Dikasih.